Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Malay Timber. Diucapkan selamat berbuka puasa kepada semua sahabat-sahabat baru lepas buka puasa. Saya terus buat satu video lah untuk sesi jualan saya pada kali ini. Kali ini saya bawakan sekeping duit 1 sen, iaitu wang kertas Malaya tahun 1941, dengan muka hadapannya adalah King George yang keempat. Okey sahabat semua. Di bahagian belakang dia adalah plain sahabat semua. Sebelum ni saya ada bawakan Bokok ni, Board of Commissioners of Currency ni, untuk tahun yang sama, King George keempat ni, dengan nilai yang jual harga tak silap saya RM24, siap pos masa tu saya bagi. Tetapi dengan kondisinya yang agak sedikit kotor masa tu. Tapi yang berada di hadapan ni adalah yang sedikit lebih baik dan lebih cantik lah sahabat. Untuk duit ni saya ingin lepaskan dengan harga RM32 siap pos sahabat semua. Jadi bagi sahabat yang ingin memiliki duit ni, bolehlah berhubung dengan saya di description. Saya letakkan email saya dengan nilai harga untuk jualan yang saya bagi untuk sahabat-sahabat semua. Secara sekali lalu, duit Bokok ni ataupun Board of Commissioners of Currency ni dikeluarkan pada tahun 1941 sehingga tahun 1942. Okey, bagi sahabat yang ingin memiliki duit ni, duit 1 sen King George keempat, masih lagi cantik, lawa sahabat. Saya nak lepaskan dengan harga RM32 siap pos. Okey, kita fokus sikit. RM32 siap pos. Sekian dulu untuk sahabat-sahabat, semoga berjumpa di next video. Assalamualaikum dan selamat malam.